Kereta harga jutaan ringgit tapi ada yang berakhir jadi abu. Ada juga yang langgar proton sampai terbalik, yang terbabas masuk longkang karak dan ada yang berpusing macam gasing 229 km per jam depan mata. Ni bukan movie bro. Ni kisah sebenar. Kisah supercar di Malaysia yang tak sempat tunjuk power habis tapi sebab cipta trauma yang menyakitkan hati. Bayangkan kereta 2.4 juta langgar lori. Porsche Limited Edition peluk tiang lampu. AMG GTR viral brake hilang. Semua ni kita akan kupas satu persatu. Nak tahu kisah penuh setiap kemalangan paling padu dan pedih ni? Stay sampai habis. Di sini terdapat 5 kemalangan supercar paling menyedihkan di Malaysia. Nombor 5. Lambo langgar proton sampai terbalik. Ada orang beli Lamborghini sebab nak impress orang, tapi malangnya yang impress cuma tow truck dan hospital. Kisah pertama dalam senarai 5 kemalangan supercar paling menyakitkan ini memang sakit sampai ke hati, especially kalau kau pemilik proton perdana yang kena rempuh. Pagi Rabu jam 8.40 pagi, waktu orang sibuk nak masuk office, sebuah Lamborghini yang datang dari KLIA nak menuju ke Bulatan Pahang tiba-tiba hilang kawalan, dan bukannya langgar divider, dia langgar perdana. Kereta makcik 53 tahun itu terus terbalik. Ya Allah, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Dan bukan itu je, proton itu pula domino effect langgar 3 lagi kereta lain. Nasib baik semua pemandu cuma cedera ringan, tapi ego insurans confirm parah. Nak tahu Lamborghini apa? Besar kemungkinan Gallardo LP560, enjin 5.2 liter V10. Naturally aspirate kuasa 552 horsepower, 0 hingga 100 km per jam dalam 3.7 saat. Laju 325 km per jam. Harga baru dulu RM1.2 hingga 1.5 juta. Sekarang second hand pun RM400,000 hingga 700,000. Tapi bila dah rempuh dan tengok perdana tu terbalik depan mata, priceless. Betul orang kata, power itu satu hal, tapi control itu lagi penting. Nombor 4. Porsche 911 Rally Limited Edition peluk tiang lampu. Cerita kali ini pasal sebuah Porsche yang kononnya off-road ready. Pada Oktober 2023, satu pasangan suami isteri dari Singapura datang konvoi ke Malaysia. Bukan naik Myvi ya, tapi Porsche 911 Dakar. Edisi limited dalam dunia ini cuma 2,500 unit je. Di Malaysia, kalau boleh kira dengan jari. Porsche ni bukan sebarang 911. Dia ada mod rally, suspensi tinggi, tayar all terrain, tapi bila sampai kat selekor kanan dekat batu 16 Jalan Batu Pahat Mersing, dia kata nope dan terus peluk tiang lampu. Pemandu Encik Ang Yew Tiong cedera parah, kaki kiri patah. Isteri dia pun sama, luka-luka di tangan dan kaki, tapi syukur dua-dua selamat. Nak tahu pasal Porsche 911 Dakar ni? Enjin 3.0 liter twin turbo flat 6, 480 horsepower, 0 hingga 100 dalam 3.4 saat. Tapi top speed cuma 240 km per jam. Sebab tayar dia jenis off-road. Harga dalam 1.5 juta. Tu kalau ada stok lah. Nombor 3. McLaren 720S sondol belakang tanker. Pada 27 Mac 2025, telah berlaku sebuah kemalangan McLaren 720S dengan lori tanker. Dan benda ni memang buat ramai sedih. Bukan apa, McLaren 720S kot, kereta lebih 2 juta ringgit, accident sebabkan ego nak memotong. So, kejadian ini berlaku di highway KLK sekitar 1.10 pagi. Ada orang kata, nasib baik tanker yang kena, kalau motor memang boleh bawa maut. Menurut video, driver McLaren itu cuba nak menyelit sebab nak potong kereta depan. Sedihnya, ada lori kat lorong paling kiri bawa slow dan tak sempat dia nak elak. Yelah, lori tanker kalau naik bukit kat jalan karak tu memanglah slow sebab muatan dia orang berat. Tapi nasib baik tak ada kemalangan jiwa. Tapi kereta tu macam mana? Besar kemungkinan total loss. Memang teruk. McLaren 720S dilengkapi enjin 4.0 liter V8 twin turbo yang menghasilkan 710 horsepower, membolehkan ia memecut dari 0 ke 100 km per jam dalam 2.9 saat. Kelajuan maksimum mencecah 341 km per jam, menjadikannya antara supercar paling laju di dunia dengan harga melebihi RM2.4 juta di Malaysia. Nombor 2. AMG GTR kemalangan di Sepang. Pada Mei 2025, satu Mercedes AMG GTR, kereta yang nama dia pun dah bunyi ganas, tengah diuji oleh seorang pelumba profesional kat Sepang.
Track turn ke-15 dan selekoh laju. Kereta tu memecut sampai 229 km per jam. Tapi bila sampai tanda 200 meter, dia brake dan brake tu cakap, "Nope, not today." Akhirnya, BAM! Kereta berpusing, tayar tercabut, bodi hancur, sebiji macam scene akhir Fast and Furious, cuma Vin Diesel je tak muncul. Pemandu tu cedera kat tulang belakang. Owner kereta yang duduk sebelah dia selamat. Mujur penghadang kat sepang tu buat kerja dia. Kalau tak, memang lagi teruk. AMG GTR ni bukan main-main. 4 liter V8 twin turbo, 577 horsepower, 0 hingga 100 dalam 3.6 saat. Harga RM2.3 juta on the road. Tapi satu brake tak function, habis semua tu tinggal carbon fiber serpihan. Dia ada active aerodynamics, rear wheel steering, Michelin track tyre. Tapi bro, semua tu tak guna kalau tak check brake pad sebelum turun track. Nombor 1. Lambo terbakar, 3 sekeluarga hampir maut. Bayangkan, satu keluarga naik Lamborghini. Bukan naik MPV, bukan naik Alphard. Ni Lamborghini babe. Tapi sayangnya, trip ke Terengganu bertukar jadi mimpi ngeri. April 2021, petang yang sepatutnya damai jadi kecoh bila satu Lamborghini terbabas kat KM 178. Satu lebuh-raya Pantai Timur, satu LPT1. Dalam kereta tu ada 3 orang. Seorang lelaki muda 28 tahun, isteri dia dan anak kecil. Kereta tu hilang kawalan, terbabas dan terbakar. Tapi nasib menyerbahi mereka. Ketiga-tiganya sempat keluar sebelum kereta jadi BBQ Itali. 9 anggota bomber dikejarkan ke tempat kejadian, siap dengan EMRS dan jentera. Tapi bila sampai, Lamborghini tu dah arwah. Musnah sepenuhnya. Tinggal rangka bro, rangka. Lamborghini kat Malaysia ni ibarat banglo bergerak. Harga boleh cecah RM2 juta. Nak bayar road tax pun macam sewa rumah. Tapi bila dah terbabas dan terbakar, tak kira berapa sisi, tetap jadi arang. Itu dia geng, 5 kemalangan supercar yang bukan je menyakitkan, tapi buat kita rasa seram sejuk walaupun duduk dalam Azia. Dari perdana terbalik, sebab Lamborghini sampai Porsche Ray peluk tiang lampu. Semua bukti, tak kira harga kereta kau, sekali salah langkah, habis semua. Kalau korang rasa konten ni best, tekan like, share and subscribe. Kat sini, kita bukan sekadar sembang pasal kereta. Inilah channel automotif paling santai dan paling unik di Malaysia. This is Cartified.